Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Saya belum masak lagi ni. Masih awal lagi, sekejap lagi baru masak. Saya cuma nak bercerita lah tentang bila kita dah berkahwin, kita nak kena buat bekal suami untuk pergi bekerja. Macam-macam pandangan ada Itu berkaitan dengan video budak tu yang viral yang dia kata mak dia bekalkan kodok dia kalau boleh nak bakal isteri dia besok pun bekalkan dia juga makan. Bila dia pergi bekerja buat sediakan bekal lah macam tu. Macam-macam komen lah yang masuk. Terutama sekali daripada kaum hawa. Lucu juga bila membaca tu. Budak-budak sekarang ni pandangannya kadang-kadang menyeramkan juga. Terlalu bijak, terlalu berani, terlalu lantang pun bahaya juga terkadang. Dia macam ni sebenarnya, berumah tangga ni. Kalau masing-masing tahu tanggungjawab, baik isteri, baik suami, lelaki, perempuan tahu tanggungjawab, tahu apa rumah tangga tu maksudnya. Ya, masing-masing akan ikhlas untuk buat menjalankan tanggungjawab tu. Tak ada istilah aku hamba, kau kahwin sebab kau nak hamba percuma lah, apalah semua. Dia macam ni tau. Kalau suami kita tu seorang yang bertanggungjawab, dia keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk kita, supaya kita berkecukupan lah daripada segi apa pun, walaupun tak mewah maknanya cukup, tak adalah kekurangan. Apa pula alasan kita kalau misalnya kata kita ni seorang suri rumah, duduk di rumah, badan kita sihat, tak sakit. Apa pula alasan kita kata kita tak boleh nak sediakan bekal untuk suami pergi bekerja? Kenapa kita perlu berkira tenaga? Sedangkan suami kita kat luar banting tulang, cari rezeki untuk kita, supaya kita di rumah ni cukup semuanya. Cuba adik-adik yang masih belum berkahwin, anak-anak yang di luar sana tu. Sebab itulah, jangan tengok orang kahwin, kita nak kahwin. Orang beranak, kita nak beranak. Orang begini, kita nak begini. Orang begitu, kita nak begitu. Jangan. Alam rumah tangga ni, itulah sebenarnya ujian hidup yang betul-betul menguji kesabaran, kejujuran, keikhlasan, kesetiaan, semua. Semua ada dalam alam rumah tangga tu. Tak payah susah-susah cari ujian kat luar tu. Dalam rumah tangga tu besok rasalah. Jangan jadikan isu, inilah ciri-ciri lelaki sama sekarang ni. Kahwin semata-mata nak jadi apa, nak isteri jadi hamba, buat kerja rumah, masak untuk dia segala bagai. Astaghfirullahalazim. Itu tanggungjawab, dek. Memang betul dalam Islam yang menyediakan makan tu suami. Tapi kalau suami minta kita buat, kita kena taat. Bukan dia suruh kita buat yang benda yang salah sisi agama. Itu kita boleh bantah. Kalau benda yang tak betul, bantahlah sebantah-bantahnya. Tak salah. Kalau ni makcik ni pun kalau benda tak betul, kalau dah berkaitan agama, makcik bantah juga. Betul tak? Takkan kita nak diam aja. Tapi kalau katalah suami kita kata, kalau dia panggil kita sayang, besok buat abang bekal, abang nak buat bekal. Patutnya kita bangga. Nampaklah suami kita suka masakan kita. Even telur dadah sekalipun dengan sayur tumis. Dah seronok dia buat bekal. Satunya menjimatkan ekonomi, bersih, terjamin lagi halalnya. Banyak faedahnya sebenarnya. Kadang-kadang kita buat bekal untuk suami ni, dia berfikir juga, setiap hari isteri aku buat bekal untuk aku, dia akan menghargai. Kalau dia ada akal fikiran yang sihat, kalau dia betul sayang kita, lama-lama dia akan menghargai susah payah kita. Tak apalah, kita bangun pukul 5:30 pagi,
semata-mata nak sediakan bekal sarapan untuk suami. Tapi kalau suami cukupkan tanggungjawabnya pada kita, zahir batin semuanya cukup, apa yang kita nak komplain? Kalau isteri yang bekerja pula, suami kerja sama. Contoh kalau ada anak kecil ke, anak yang sekolah ke, siapkan anak. Biar isteri kat dapur tu bertingkah buat kerja. Macam itulah rumah tangga. Kalau isteri yang masak, suami basuh pinggan. Kalau isteri yang mesin basuh baju, pergi suami yang sidaikan, jemurkan pakaian tu. Itulah namanya rumah tangga. Rumah tangga tu, dua orang yang berlainan latar belakang, duduk satu rumah berkongsi hidup. Macam mana korang nak rumah tangga korang tu aman damai, saling memahami? Macam itulah caranya bekerja sama, namanya kongsi. Benda kita kongsi. Kalau suami bekerja, kita di rumah. Kalau kita isteri yang di rumah, apa? Bereskan rumah. Bereskan rumah, masak. Pastikan kalau suami balik, makanan dah terhidang. Bukan sebab kita rasa aku hamba buat dia. Janganlah. Ada rasa sayang kita, empati kita pada suami. Mesti suami aku balik nanti dia dah letih lapar. Kesian suami aku. Kan? Ada empati, ada kasih sayang kat situ. Kita rajin buat. Kalau kamu tak cinta tu lainlah ceritanya. Kalau tak cinta, tak sayang tu, memanglah rasa malas nak berkhidmat untuk suami. Rasa malas nak layan, rasa malas nak buat bekal segala bagai. Tapi kalau ini masa bercinta lautan api ku seberangi, ni baru suruh buat bekal aja kau dah meroyan, dah macam mana? Hai anak-anak weh. Berumah tangga ni, memberi dan menerima tu kena dua hala. Jangan asyik nak menerima je. Memberi tak nak. Kalau suami kita rajin bekerja kat luar, cari rezeki, balik kerja terus balik rumah, tolong kita lagi di rumah, apa pula alasan kita setakat buat bekal nak mengeluh? Kalau rasa-rasa mana perempuan-perempuan yang rasa, kalau kahwin, nanti suami buat jadi hamba, suruh itu buat ini, kerja rumah apa semua. Jangan kahwin. Sebab sebelum kahwin, bincang dulu. Kerja rumah buat sama-sama. Betul-betul bincang, jangan terus kahwin terjun. Nak kahwin. Tak tahu dah rumah tangga tu lagi banyak ujiannya. Sebab jangan orang kata apa? Gelojoh. Sebelum kita bercakap tu, fikir dulu. Itulah cara seorang isteri menunjuk kasih sayang kat suami. Sediakan bekal, balik kerja ada makan, dah sedia terhidang untuk suami. Garanti suami tak pergi melepak kat luar, percayalah. Itu je lah. Makcik ni nak pesan kat anak-anak muda ni, terutama sekali ni. Sebelum kahwin, fikir dulu. Tanggungjawab kahwin tu besar. Kalau tak sanggup jalankan tanggungjawab, jangan kahwin dulu. Enjoy dulu. Hidup single dulu. Jaga-jaga juga mulut ni kalau bercakap. Lagi-lagi kalau orang bujang anak dara. Kalau kita cakap, itu yang kena kat kita. Beringat. Itu je lah nasihat makcik. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi dengan saya bebel ni. Dia bukan apa nasihat. Nasihat seorang ibu. Okay? Bye.